Okey, so sudah makan hari ini? Sudah makan ke hari ini? Sudah. Sudah, bagus. Belum. Bella, hari ini cikgu akan belum? Nanti kamu makan, okey. Jadi hari ini cikgu akan ajar kamu satu puisi tradisional iaitu Syair Burung Nuri, Komsas tingkatan 3 ya. Jadi cikgu nak kamu sediakan buku nota sebagai catatan sendiri terhadap pembelajaran kita ini, boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Kita fokus kepada slide. Di slide ada tulis syair burung nuri. Apa itu syair? Syair adalah sebagai puisi tradisional yang lama tetapi masih diteruskan sebagai berperanan untuk menceritakan cerita rakyat ataupun sebagai nasihat kepada masyarakat. Okay. Ada juga syair ini dia gunakan untuk dalam kegiatan seperti agama. Dan juga syair ini memiliki 3 irama dalam mendendangkannya adalah irama selendang delima, irama dodoi dan irama hiasan. Jadi nanti cikgu akan ajar kamu untuk memahami setiap mana-mana rangkap tersebut dan kita akan coba untuk mendendangkan syair tersebut, boleh? Boleh. Boleh. Okay. Boleh pergi ke slide seterusnya. Okey. Kamu semua boleh lihat di hadapan syair burung nuri. Cikgu akan ajar kamu maksud setiap rangkap, iaitu bermula dengan rangkap 1. Kalau kamu lihat di dalam petikan ada beberapa perkataan yang kita tak tahu kan, yang kita tak terbiasa dengar seperti apa? Sajak dan nazam, apalagi hemat pun rendah daif berserta, apalagi. Dan itulah perkataan yang kita jarang terdengar semasa kita belajar selama ini. Jadi kalau kamu nak tahu, itu merupakan perkataan tradisional ataupun prosa tradisional yang merupakan akal kepada bahasa Melayu kita. Jadi kita akan belajar setiap makna tersirat tersebut. Okey. Tapi dia menceritakan bahawa penyair menceritakan nasibnya yang malang dan selalu ditempuhinya dengan segala cabaran yang berulang-ulang sehingga membawakan masalah, menyebabkan dirinya sentiasa dalam keadaan yang sedih dan kecewa. Okey? Okey, seterusnya rangkap yang ke-6. Hanyutlah badan ke sana kemari, segenap pesisir desa negeri, bertambah pula sopan dan negeri. Santap nan tidak, minum pun kari. Okey. Di sini dia ada gariskan kata kunci di mana segenap pesisir desa negeri bertambahlah pula sopan dan negeri. Santap nan tidak, minum pun kari. Dan menceritakan bahawa kehidupannya yang terumbang-ambing tanpa halu tuju. Terutamanya kalau dia di negeri, apabila kita berhadapan dengan makanan atau segala rezeki, kita haruslah bersikap bersyukur. Itulah maksudnya. Okay. Pergi ke rangkap yang ke-7. Bangun terjunun badan suatu, gundalah fikir tiada tertentu. Laksana cermin jatuh ke batu, remuk dan redam hancur di situ. Okay. Di sini dia ada gariskan, gundalah fikir tiada tertentu itu tiada hala tuju. Remuk dan redam hancur di situ. Kalau kita tiada hala tuju, apa gunanya dalam hidup, itu maksudnya hanya membawa kepada kekecewaan, iaitu penyair tersedar bahawa tiada gunanya hidup dalam kekecewaan sehingga boleh menyebabkan kehidupannya hancur. Okey, macam tu. Jadi rangkap yang terakhir adalah remuk dan redam rasanya hati, lenyaplah fikir budi pekerti, jikalau kiranya hamba turuti daripada hidup sebaik mati. Okey. Di sini rangkap ini menceritakan bahawa penyair sedar apabila berada dalam keadaan yang sangat kecewa boleh menyebabkan fikirannya yang tidak waras. Sekiranya dituruti perasaan kecewa itu, penyair berfikir lebih baik daripada hidup dalam keadaan sebegitu. Maksudnya dia rela hidup dalam keadaan sebegitu dengan menerima, bersyukur dengan apa yang dia hadap sekarang, kerana setiap orang memiliki kehidupannya tersendiri, tidak sama ya. Okay, itu maksudnya.
Tapi kita haruslah berfikir dengan rasional. Jangan kita terlalu bawa perasaan sampaikan hidup kita ini musnah. Macam itulah apa yang penyair itu ingin sampaikan kepada masyarakat lain. Okey? Boleh fahamkah pelajar? Apa yang kamu tak faham boleh tanya cikgu. Faham cikgu. Faham? Okey, kalau kamu faham, cikgu nak tanya kamu, sejauh dalam kehidupan kamu ada tak sesuatu masalah ataupun kisah hidup yang sama apa yang syair itu sampaikan? Ada tak? Boleh kongsi tak? Tak ada cikgu. Tak ada? Yang lain? Tak ada cikgu, tak ada. Okey, baguslah kalau tak ada. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang nilai yang terdapat di dalam syair Burung Nuri ini. Okey. Yang pertama adalah nilai kesedaran, iaitu di mana penyair sedar akan kesilapannya yang dilakukan akibat terlalu menurut perasaan. Yang kedua adalah merendahkan diri, iaitu apabila penyair minta maaf terlebih dahulu sebelum meneruskan bicara dalam lembarannya itu. Di situ kita dapat lihat di rangkap yang ketiga. Dia meminta maaf kepada masyarakat lain apabila dia ingin menasihati, jikalau salah minta maaf. Itu maksudnya. Okey, dan seterusnya adalah nilai rasional, iaitu apabila penyair menyarankan agar seseorang itu bertindak lebih rasional. Betul. Yang keempat adalah hemah tinggi, iaitu penyair menasihati agar pasangan yang bercinta menjaga adab masing-masing, iaitu terutamanya ini dinasihati kepada golongan remaja lah. Banyak yang golongan remaja sekarang banyak yang bercinta kan, cinta monyet. Jadi pandai-pandailah jaga batasan. Okey. Yang kelima adalah nilai kebijaksanaan. Penyair menyarankan agar setiap pasangan bijak menguruskan pencintaan mereka. Betul. Okey, itu merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam syair tersebut. Okey. Tetapi dalam Komsas kita ada memiliki beberapa elemen ataupun komponen sastra, iaitu contohnya gaya bahasa. Di sini cikgu tak tekankan, tak tunjukkan mana gaya bahasa, tetapi cikgu harap kamu dapat tahu apa itu gaya bahasa yang terdapat dalam petikan. Okey, kamu boleh lihat petikan tersebut. Cikgu nak tanya Fernandes. Boleh tak Fernandes? Apakah gaya bahasa yang kamu jumpa dalam petikan tersebut? Gaya bahasa yang macam mana? Metafora? Gaya bahasa ini banyak, yes. Anafora, metafora, repetisi, simile, banyak lagi. Okey. Ataupun selain gaya bahasa, apa lagi awak jumpa di situ? Contohnya, cikgu bagi gelap gelita. Kita dapat tahu gelap gelita ini merujuk kepada kata ganda. Okey, macam tu. Contohnya sinkop. Sinkop ini contohnya di situ adalah tak. Penggunaan tak. Ataupun nan, apa lagi? Dan selainnya. Selain itu apa awak jumpa? Gaya bahasa. Cikgu tak tekankan di situ sebab cikgu nak uji kefahaman kamu. Saya nak Apa Nandes? fahami tentang metafora. Metafora saya jumpa. Okey. Okey, mana? Tunjukkan. Metafora. Cikgu, ada selalu orang cakap metafora tu, dia adalah pembayang dia lebih daripada luar tu kah? Yes. Jadi yang mana satu, Fernandes? Mana? Kemudaratnya bukan lagi kepala senantiasa dalam nasib dan walang. Itukah? Okey. Boleh diterima, tak salah, tapi boleh diterima. Okey. Ada lagi? Tak ada lagi? Saya ada soalan, cikgu. Okey, tanyalah. Boleh cikgu terangkan lagi rangkap 1 sampai rangkap 3 tak? Okey, rangkap 1 sampai rangkap 3. Apa yang kamu nak cuba terangkan? Makna kah? Iya, makna. Kan saya tak boleh tangkap yang ketiga-tiga itu macam ini. Tetapi Oh, cuma 3 itulah. ya itu 3 itu.
Tetapi dengan rangkap 4 dengan rangkap 5, rangkap Okey. ya ini dengan ini 4, 5 dan 6 saya faham. Rangkap 1 dengan 2 dan 3 macam mana cikgu? Okey. Okey. Okey, rangkap 1 ini bermula wakaf surat rencana ikatan fakir yang sangat hina. Sajak dan nazam banyak tak kena daripada pendapat kurang sempurna. Sajak dan nazam. Nazam ini adalah keinginan seorang penyair ataupun penulis itu dia sendiri, orang yang bersyair itu. Dia ingin menyampaikan keinginan dia ataupun perasaan, iaitu dia ingin menasihati masyarakat ataupun penulis yang lain di luar sana bahawa setiap pendapat kita ini tidak sama, kan, masing-masing memiliki pendapat yang berbeza. Jadi dia ingin merendahkan diri. Rasanya dia sampaikan dia menganggap dirinya kurang sempurna. Dia masih menganggap dirinya kurang sempurna karena ada pendapatnya yang tidak betul bagi pandangan orang lain. Macam kita, contohnya pendapat kamu dengan Muna tidak sama. Pendapat Muna cakap ini, pendapat kamu cakap ini. Kamu anggap pendapat Muna itu salah. Dan Muna juga anggap kamu itu salah. Tapi bagi kamu itu betul. Itu maksudnya. Sampaikan penyair itu berasa kurang sempurna. Okey? Dia ingin menyatakan perasaan. Itu sahaja. Jadi bagi rangkap yang kedua, dia bermaksud menurut penyair, seseorang itu dianggap hina jika dia tidak berakal, bersikap kurang sopan, berakhlak rendah dan hidup dalam keadaan miskin. Maksudnya di sini dia ada cakap hemat pun rendah, daif berserta tambahan badan miskin dan nista. Di dalam kehidupannya ada yang menghina dia, ada yang anggap dia ini memandang rendahkah, menganggap menghina dia. Contohnya dari segi akal, ada yang kurang sopan dengan dia, tetapi walaupun begitu dia tetap tidak akan merontak. Contohnya dia tetap merendahkan hati, dia bersabar. Itu maksudnya dalam kehidupannya. Apatah lagi dalam keadaan yang miskin. Di sini dia ingin menyampaikan nasihat agar kita sentiasa merendahkan hati terhadap setiap pandangan orang lain. Itu maksudnya. Okey, untuk rangkap yang ketiga, penyair juga memohon ampun. Di situ dia ada cakap di rangkap ketiga, beribu ampun kiranya Tuhan. Sebelum dia ingin menyampaikan sesuatu, dia sudah meminta maaf. Kerana mungkin takutnya dia akan ada tersalah cakap ataupun tersalah penyampaian dalam menasihati orang. Sebab dalam hidup ni banyak orang yang tidak mau mendengar nasihat ataupun teguran. Jadi dia meminta maaf. Dia hanya menyampaikan sesuatu perasaan, menyampaikan nasihat teguran yang baguslah bagi orang itu. Itu sebenarnya yang ditulis daripada perasaan kecewanya itu masihkah kata-kata yang kurang baik dalam wakaf tersebut. Ini dia merujuk ke wakaf tersebut adalah ini syair. Itu maksudnya. Boleh faham? Boleh. Fernandes? Ya, boleh. Okey. Rangkap 1 dia hanya menyampaikan perasaan ataupun keinginannya, itu nazam. Yang kedua dia merendahkan hati terhadap orang yang menghina dia dalam kehidupan dia. Yang ketiga adalah dia hanya meminta ampun jika tersalah cakap, tersalah nasihat yang disampaikan itu. Sebab banyak orang tidak mau menerima. Contoh, setiap pendapat kita ini berbeza. Masing-masing memiliki pendapat yang berbeza. Macam tu. Tidak semua salah, tidak semua betul. Itu maksudnya. Jadi, minta maaf lah. Okey? Boleh faham, Fernandes? Boleh faham, boleh. Okey, bagus. Okey, kalau macam tu, cikgu nak uji kamu untuk mendendangkan syair ini. Kamu boleh pilih mana-mana rangkap dan dendangkan guna irama alunan yang sudah saya tunjukkan tadi. Contohnya satu adalah alunan irama telendang delima, yang kedua adalah alunan irama dodoi, yang ketiga adalah alunan irama hiasan. Cikgu nak seorang per seorang, boleh? Kalau saya baca ni memang bunyi pantun cikgu. Mau irama apa? Harus dendangkan. Irama dodoi kah, nada lima kah, atau hiasan? Dodoi lah, dodoi.
Oke. Boleh mulai. Kita dengar ya. Kalau salah minta maaf aku. Boleh, tidak masalah. Kita kan belajar. Bawaga surah rencana ikatan fakir yang sangat hina, sajad dan nazam banyak tak kena, daripada pendapat kurang sempurna. Oke, terima kasih Mukri atas percobaan itu. Oke, seterusnya saya nak Kristi, boleh? Boleh. Oke, boleh pilih mana-mana rangkap dan pilih mana-mana irama kamu nak, boleh? Saya cuba irama selendang delima. Rangkap Oke, boleh. pertama. Oke, boleh. Bermula warga surat rencana ikatan fakir yang sangat hina, sajak dan nazam banyak tak kena, daripada pendapat kurang sempurna. Bagus Kristi, bagus. Kamu cara kamu menyampaikan itu dengan alunan yang betul. Terima kasih Kristi. Oke, seterusnya saya nak Fernandes. Anastasia Muna. Macam tu. Oke, kalau macam tu, tak apalah. Terima kasih semua karena telah memberi perhatian terhadap pembelajaran kita hari ini. Dan cikgu berharap kamu dapat tahu setiap makna bagi setiap rangkap syair tersebut. Dan semoga kamu dapat tahu macam mana cara mendendangkan syair dengan irama yang betul. Oke, itu sahaja. Terima kasih.